Itu cara ringkas. Maksudnya Datuk, ia mengikut proses. Ya. Dan persoalan seterusnya, mengapa pada di bawah pentadbiran kerajaan Madani baru nak keluar isu-isu sebegini? Sebenarnya dalam proses pengelapasian tapak ini dikenal pasti lebih 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Cuma step yang kedua, selepas kita kenal pasti tapak yang berpotensi tadi itu, tapi kena tunggu akta ini diterima di Parlimen dulu. Sekitar bulan Jun, Julai ini kot. Kita boleh isytiharkan tapak tersebut dan selepas kita buat pengisytiharan kepada, contohnya di Kuala Lumpur ada 139 tapak tadi kan, diisytiharkan secara rasmi dan diwartakan. Diwartakan balik. Kalau katakan di peringkat Kuala Lumpur, diwarta persekutuan. Kalau di peringkat negeri, warta itu warta negeri. Maksudnya tidak ada encroachment di pihak kerajaan persekutuan, agensi persekutuan kepada negeri. Tanah belongs to negeri dan negeri lah yang mewartakan tapak-tapak dan kemungkinan yang diwartakan walaupun dikenal pasti 139 tapak. Yang diwartakan kemungkinan 20 tapak untuk tahun 2027 hingga tahun 2030. Lepas tu seterusnya mungkin ada tapak-tapak lainnya juga dan banyak lagi dia punya keadaannya lah. Tapi itulah proses perundangan yang saya rasa perlu jelaskan kepada rakyat bahawa ini baru dua step. Nak lepasi tapak, ya akhirnya kita kena warta dokumen berkenaan. Nak isytihar tapak untuk PSCB tu ada proses pewartaannya. Tak begitu mudah dan kalau nak katakan jadi orang panggil scam, nak tolong pemaju. Di peringkat step yang pertama kedua memang tidak ada. Memang tidak ada langsung penglibatan pihak penggerak projek, pemaju ke, pelabur-pelabur tidak wujud dalam konteks ini. Ini permulaannya. Dia punya root of dia punya perjalanan berkaitan dengan pembaraan sebelum bandar inilah. Dan kebetulan fasa kedua ini jatuh di bawah pentadbiran kerajaan. Ya, itu. Yang pertama tu melibatkan hampir semua kerajaan negeri. Ya.